Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes of my soul. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Rising up like a phoenix speaking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, no one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. Ya, saya telah menyertai pameran ekonomi petani. Paling suka bahagian mana? Saya paling suka bahagian yang menceritakan tentang Perak, iaitu manusia Perak. Apakah yang belajar dari program tersebut? Saya telah belajar bahawa Perak merupakan tinggalan tengkorak atau tulang manusia yang berusia ribuan tahun yang lalu dan ditemui oleh Dr. Siti Abdul Majid dari di Lembah Legong, Perak. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi sebagai seorang pembentang, semestinya kita akan kurang yakin terhadap apa yang kita ingin diberitahu ketika pembentangan. Hal ini demikian kerana penguasaan isi kandungan tersebut adalah lemah pada awal waktu pembentangan. Bagaimana saya berkomunikasi dengan EJK ini untuk membagi skop kerja. Yang pertama, saya ini akan letak dengan grup untuk mereka pilih secara rawat lah. So mereka pilih untuk mereka sendiri. Kalau mereka interest dalam kerja ni, mereka akan letak nama mereka. Iaitu saya letak dalam bentuk Google Drive. So mereka boleh tunggu lama dekat itu. Ataupun masa kekosongan itu masih wujud, baru saya akan pergi cari orang lain. Contohnya saya masa PIC, jadi PIC, saya cari kumpulan PP untuk mereka menjawab jawatan tersebut. Contohnya jawatan multimedia. So saya adalah ketua. Kat bawah tu siapa akan jadi PIC untuk bantu dia. So PP akan jadi pembantu dia. Macam tu lah. And then kalau okay, seterusnya untuk EJK perhiasan semua kan. So EJK perhiasan memang kerja keras sampai malam. So saya tak nak mereka ni beban dengan kebersihan pula. So saya ingatkan nak buat AJK baru untuk AJK
kebersihan. So, tetapi tak boleh sampai cukup orang. So, saya gunakan sajalah AJK Persediaan dan Perhiasan bekerja sama untuk membersihkan satu tempat. Okay, macam itulah saya beri stok tugasan kepada AJK. Saya menghadapi beberapa cabaran semasa membuat persediaan sebagai pembentang untuk pameran akademik. Pertamanya adalah pengurusan masa sebab saya perlu menyiapkan bahan pameran itu, lepas tu kena buat kajian tentang sudut pembentangan saya, dan juga masa tu saya ada tugasan akademik lain juga lah. So yang itu saya urus masa saya. Yang kedua adalah dari segi keyakinan diri saya lah. Terutamanya apabila saya perlu menyampaikan maklumat kepada pensyarah, redaktor dan rakan-rakan lain kan. Yang kedua adalah menyusun maklumat dengan jelas untuk semua mudah dipahami. Sebab pada isu tersebut saya dapat sudut pembentangan Perakmen. Perakmen ini memerlukan penerangan yang jelas dan atau ringkas untuk semua orang mudah dipahami. So saya berasa bergembira sebab semasa saya bentang, saya memang dapati bahawa rakan-rakan atau orang lain memang tidak kurang fahami tentang kepentingan relau atau sejarah relau yang memainkan peranan yang amat penting semasa zaman awal kerajaan, iaitu semasa zaman Kedah. Jadi semasa saya bentang, saya dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Saya memang sangat gembira kerana ini dapat membantu mereka lebih memahami sejarah Malaysia. Semasa mereka ucapkan terima kasih kepada saya memang puas hatilah sebab saya telah berjaya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Baiklah, adakah anda rasa gantungan tersebut memandai untuk dibentangkan kepada murid-murid di sekolah? Pada pendapat saya, kandungan yang disampaikan memang memadai untuk murid sekolah rendah, sebab apa yang telah saya sampaikan telah menggunakan perkataan yang mudah difahami. Jadi untuk murid sekolah rendah memang sesuai untuk mereka lah. Jadi saya rasa kandungan yang telah saya sampaikan memang memadai. Antara cabaran yang saya hadapi selaku seorang bentang adalah pertama saya perlu menyesuaikan memastikan perkara yang saya bentang tu relevan dengan audiens. Kita sudah maklum bahawa terdapat audiens dari sebagai latar belakang, terutamanya pelajar itu sendiri, pensyarah dan juga kanak-kanak yang hadir. Jadi apa yang saya bentang tu perlulah relevan dengan mereka semua, mengikuti skop dan juga cara supaya mereka lebih faham dan senang menerima perkara tersebut. Saya merasa sangat gembira dan bangga dan saya mempunyai peluang yang sangat berharga ini untuk membentangkan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan relau. Sebab pengetahuan semua, relau kita pernah masuk dalam silibus sekolah rendah. Saya pada pemulaannya saya akan merasa memang tertekan. Lebih selepas saya ada buat persediaan dan mempamerkan ilmu pengetahuan ini kepada para tetamu, saya berasa sangat bangga dan gembira kerana banyak yang boleh mengetahui dengan lebih mendalam tentang relau. Baiklah, adakah anda rasa kandungan tersebut memandai untuk dibentangkan kepada murid-murid di sekolah? Ya, memang. Hanya kerana relau merupakan satu teknologi yang dikuasai oleh orang Kedah pada zaman dahulu. Ini menunjukkan satu kebanggaan yang dimiliki oleh orang Kedah. Oleh itu, memang pentingnya untuk memberi peluang kepada murid-murid sekolah rendah untuk mengetahui tentang pengetahuan berkaitan dengan relau. Nama saya Lee dari kelas S atau N, dan saya belajar sejarah dan merupakan satu ahli jabatan sejarah. Baiklah, adakah kamu menyertai pameran Akademi Madani? Ya, saya ada serta alhamdulillah akademi tersebut. Paling suka bahagian mana? Pada pendapat saya, yang paling aktiviti yang saya paling suka adalah pengenalan Perakmen, yaitu satu rancangan manusia yang harusnya adalah
11,000 tahun sehingga 10,000. Sebagai ketua etika teknikal lah, cabaran yang saya rasa paling terbesar untuk menjalankan tugasan ini adalah pencarian alat peralatan. Macam saya masih ingat lah, macam pencarian mic untuk pembentang untuk membentangkan pemandangan. Dan proses tu dia agak susah sikit sebab kawan di sekeliling saya lah, mereka tak berapa mempunyai peralatan ini. Jadi saya perlu pergilah untuk cari orang lain, macam senior lah untuk dapatkan peralatan ini. Tapi masih baik proses ini pada akhirnya dia berjaya, dan masa tu kami telah dapat beberapa mic dan dalam bilangan yang cukup untuk pembentang untuk membuat kemenangan. Dan lepas tu selain mic juga ada satu lagi TV, television untuk menghamilkan benda-benda lah macam tu. Tapi nasib baik pun juga nasib baik ada kawan-kawan yang mereka tak sudi mengangkat television mereka dari rumah sewa sampai sini. So memang nasib baik lah. So walaupun menghadapi cabaran macam ni, tapi muncullah ada kawan-kawan, ada sekolah dari kawan-kawan lah, tugasan ini boleh dijalankan dengan lancar. Okay. Hai, nama saya Niba. Saya berasa AI dan teknologi ini sangat membantu dari segi menjimatkan masa dan juga mudah untuk penyediaan bahan untuk mengajar. Masa saya kawal stesen pembentangan digital, itu pengajaran digital dalam pameran akademik, saya guna banyak AI dan teknologi untuk bentak murid bagaimana belajar sejarah secara lebih kreatif dan juga lebih jelas. Maka saya rasa AI dan juga teknologi ini sangat membantu guru untuk mengajar pengajaran mereka dalam abad ini. Thank you. Halo, nama saya Chu Jiaying. Pada pendapat saya, AI memang membantu saya dalam proses persediaan dan pembentangan. Semasa saya membuat pembentangan dalam galeri madani, saya guna AI untuk mencari maklumat yang saya kurang faham atau tidak pasti dengan cara yang mudah dan cepat. Dan AI ini bukan sahaja bantu saya menerang kepada orang lain dan murid-murid, juga membantu saya tambah ilmu pengetahuan yang baru. Itu sahaja. Ketua AJK Hiasan, kebetulan kami berbincang telah menetapkan dan menitik beratkan objektif akademik dan tema sejarah yang sesuai untuk pameran kali ini untuk menghiaskan ruang Anjung Mahawangsa. Pada awal-awalnya kami menggunakan kertas warna seperti warna emas, warna coklat dan warna kaki untuk menghiaskan ruang pameran. Lepas tu kami juga ada mencetak gambar tokoh sejarah, buat poster dan menggunakan kertas warna untuk buat origami bagi artifak sejarah seperti relau dan gambar tokoh-tokoh sejarah. Selain itu, kumpulan kami juga mementingkan aspek keselamatan, kecemasan dan keselesaan pengunjung semasa menghiaskan ruang untuk memastikan pergerakan pengunjung dapat dijalankan dengan lancar. Lepas tu, kumpulan kami juga mementingkan dan beri kerjasama dengan ahli jawatan kuasa yang lain untuk memastikan ruang pameran